Okey, kertas 2 struktur. Kertas 2 struktur. Bagaimana menjawab ke soalan kertas 2? Okey, yang pertama, teliti kata tugas. Kedua, kuasai istilah-istilah dalam sains sukan. Definisi umum topik dari setiap bidang. Awak ramai tak kuasai. Yang ketiga, fahami kata kunci soalan dan kehendak soalan. Bijak mengurus dan mengagihkan masa untuk menjawab soalan struktur dan esei. Menjawab berdasarkan markah yang diberi. Sebab tu saya tak syorkan awak jawab lebih-lebih. Faham? Bahaya. Bahaya. Jawab ikut yang betul. Kalau nak dua je. Jangan lebih 3, 4. Pemeriksa tak sama. Dia lain-lain. Okey, kena faham apa dia kata tugas. Merupakan kata kerja yang ada pada satu soalan. Berfungsi untuk menyatakan tugasan yang hendak disampaikan. Kemudian mengarahkan calon memberikan respon yang sesuai dengan soalan. Tu kata tugas. Contoh dia apa? Namakan. Namakan. Nyatakan. Terangkan. Jelaskan. Uraikan. Jadi ini dia punya kata tu. Kena ingat Contoh. Raja di bawah menunjukkan fasa pelepasan seorang pelari pecut dari blok permulaan. Okey? Kata tugas dia apa? Namakan. Kehendak soalan? Markah? Jadi satu wajib jawapan, jangan lebih-lebih. Okey? Jangan lebih-lebih. Faham Itu dia nak. Okey, lagi. Raja 4 menunjukkan proses peredaran darah manusia. Gambar angka 8 tu. Okey, yang mana tugas dia? Terangkan kehendak soalan. Panduan markah. Okey. Bagaimana kata tugas berfungsi? Kalau namakan nyatakan, beri panggilan yang khusus terhadap sesuatu benda, istilah atau terminologi. Term. Benda lah tu. Kalau terangkan, menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab. Okey? Kalau jelaskan, memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. Kalau huraikan, menceritakan sesuatu dengan panjang lebar terperinci. Bezakan, menyatakan kelainan atau ketidaksamaan antara dua perkara atau lebih. Bandingkan, menyatakan perbezaan dan persamaan antara dua perkara atau lebih. Kalau labelkan, lorikkan, menandakan atau melukis garisan, corengan, coretan di ruangan tertentu. Okey, faham? Banyak ni. Okey, contoh soalan. Gambar jantung. Fakta, namakan. Tu jawab atrium kanan. P kan? Betul tu? Okey, nyatakan. Fakta. Menerima darah kaya oksigen dari atrium kiri. Mengepam darah kaya oksigen ke seluruh badan. Betul ke?
Betul? Okey. Contoh lain. Terangkan. Maksudnya fakta tambah huraian. Fakta dia kitaran pulmonari X. Yang atas atas. Atas tu X. Kemudian huraian dia, satu proses bawa darah kurang oksigen ke paru-paru untuk pertukaran gas sebelum darah kaya oksigen kembali ke jantung. Itu cara jawab. 2 markah. Okey, seterusnya. Sistem biologi, apa yang tak ada tu? Y. Vestibular. Okey. Dia tanya situ, jelaskan kepentingan sistem Y. So dah tahu Y tu adalah sistem biologi. Okey, dapat mengawal keseimbangan jasad. Okey, faham jangan tengok X tu, X biarkan. Dia tanya Y saja fokus, X abaikan. Okey. Soalan, bandingkan ciri-ciri sistem tenaga anaerobik laktik dengan anaerobik laktik. 2 markah. Ini je cara jawab dia. Simple. Sama. Kemudian yang bawah dia beza. Ingat, simple jawapan, jangan pening kepala. Baru dapat 2 markah. Walaupun isi 4 tempat kosong, tapi makannya 2. Okey. Bezakan ciri-ciri fiber otot sentak cepat dengan fiber otot sentak lambat dalam aktiviti sukan. Okey. Dia membezakan ciri yang sama. Jawapan itu atas. Kemudian warna putih, warna merah. Putih untuk sentak cepat, merah sentak lambat. Boleh ingat Boleh ingat Okey, kemudian bawah saiz fiber lebih besar dan lebih kecil. Itu aja. Dapat satu cukup. Sebelah dia berlawankan. Faham? Faham Okey. Kemudian lorekkan perubahan yang berlaku pada saiz jantung di bawah yang mengalami hipertrofi selepas menjalani latihan secara berterusan. Kesan hipertrofi latihan. Tu jawapan dia. Lorekkan lah. Kan? Tadi tak ada kan? Tu kawasan tu bawah tu. Dinding tu memang akan jadi tebal lah. Dia nak pump darah selaju yang boleh ke seluruh badan. Faham Boleh? Okey, pemberian markah. Tengok sini. Nyatakan atau namakan satu markah. Terangkan fakta 1, huraian 1. Jelaskan huraian 1, huraian 2, 1. Huraian 1, huraian 2, 1. Hitung kira, jalan kerja 1, jawapan betul 1, unit betul 1. Kalau ada suruh kira atau hitung. Faham? Okey. Fahami kehendak jawapan yang memerlukan jawapan yang mandatori. Kata nama khas. Kata nama am. Ejaan istilah yang tepat. Mandatori. Apa mandatori? Tetap. Itulah dia. Tak boleh jawapan lain. Contoh. Protein. Ejaan dia macam mana? P-R-O-T-E-I-N yang betul. Awak eja yang belah kiri tu, protein tu, salah. Okey. Dasar sukan untuk semua. Letak dasar depan, salah. Sukan untuk semua sahaja. Hukum Newton inersia, salah. Jawapannya hanya hukum inersia. Ataupun hukum Newton 1. Bukan 1, pertama. Tu boleh.
Faham? Hukum inersia atau Newton pertama. Prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3. Salah. Garisan graviti, jisim, inersia. Okey, contoh Okey, dengar ni. Elakkan. Elakkan apa dia? Meneka jawapan. Guessing. Beri jawapan yang terlalu banyak. Nampak? Minta 1 markah, bagi sampai 3, 4 markah. Okey? Menulis short form dengan kerana tidak. Ini bukan WhatsApp, Telegram, Instagram bagai. Ni kertas periksa. Ingat, tulis penuh. Faham? Kalau penanda tu mood dia baik, tak apalah, dia lebih kurang. Kalau penanda yang tengah bad mood, salah. Okey? Baik. Kita pergi ke soalan. Ni jawapan apa dia nak ni? Nyatakan dasar sukan negara yang kita dengan gambar. Mandatori. Yang salah ni jawapan dia. Yang betul? Sukan prestasi tinggi. Cuba jawab ini saja. Jangan jawab sukan berasaskan kecemerlangan. Salah eja sebab payah nanti. Faham Okey. Rajah menunjukkan fasa pelepasan pelari pecut dari blok permulaan. Otot X dan otot Y merupakan otot utama yang saling bertindak semasa larian. Okey, namakan otot X. Hamstring. Itu ejaan dia. Yang betul. Yang salah. Hamstring. Ini pun ada pelajar buat. Mandatori ingat ni. Okey, kemudian menguncup. Mengendur. 1 markah. Memendek. Memanjang. Betul. Boleh. 1 markah. Memendek. Menguncup. Salah. 0 markah. Mesti betul dua-dua. 1 salah, salah. Faham? Baik. Fasa permulaan 100 meter. Dia suruh terangkan prinsip stability yang berkaitan dengan fasa A. Semasa fasa A mana tu? Yang tengah dekam tu. Okey. Fakta dia apa? Pusat graviti. Huraian dia apa? Atlet merendahkan pusat gravitinya dengan meletakkan kedua-dua hujung jari di atas trek untuk mendapatkan kestabilan. 1 markah, 1 markah. Kalau jawab apa tadi? Kalau salah jawab 0. Gitu. Kejap habis pula. Kalau atas betul, bawah betul, betul. Kalau atas betul, bawah salah, 1 je dapat. Kalau fakta salah, bawah huraian betul pun dia akan tetap jadi salah. So pastikan awak punya fakta betul. Okey, tamat kertas 2.